Saya dah ada simpanan dalam bentuk duit, kena ke simpanan bentuk emas. So tuan-puan yang hanya ada simpanan dalam bentuk cash, tengok video ini sampai habis, like dan save juga untuk rujukan pada masa akan datang. Bagi tuan-puan yang dah bermula, terutama hanya simpan dalam bentuk cash sahaja, tuan-puan perlu tahu, mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee menyarankan kalau kita nak buat simpanan, sebaiknya kita pelbagaikan jenis simpanan. Adakah simpanan dalam bentuk cash dan adakah juga simpanan dalam bentuk emas. Jadikan simpanan bentuk cash tersebut untuk simpanan kecemasan yang kita akan guna dalam masa 2 tahun dan ke bawah, dan jadikan pula simpanan emas ini sebagai simpanan jangka masa panjang untuk kegunaan lebih 2 tahun dan ke atas. Kenapa kena simpan emas juga? Sebab tuan-puan kena tahu, apabila kita simpan duit ini, walaupun simpanan kita tak berkurangan ataupun kita terguna tanpa sengaja, tetapi nilai wang simpanan kita dalam bentuk duit cash tersebut akan berkurangan disebabkan oleh inflasi. Tuan-puan bayangkan, kalau hanya simpanan bentuk duit cash lama-lama lebih 2 tahun dan ke atas, lebih 10 tahun, walaupun angkanya masih sama, tapi nilai kemampuan nak beli barang dah tak sama. Dulu dengan RM100 kita boleh beli barang dapur 1 troli penuh, tapi sekarang RM100 yang sama dah tak mampu dapatkan jumlah barang yang sama. So ini adalah kesan inflasi. So untuk mengelakkan simpanan tuan-puan semakin berkurangan disebabkan oleh inflasi, simpanlah dalam emas. Sebab emas ini simpanan dia kalis inflasi. Dia makin lama simpan pun tak berkurang nilai dia, kita masih lagi boleh dapat barang yang sama walaupun tahun-tahun kita simpan. So macam mana nak mula simpan emas ini? Senang sahaja. Klik saja link dekat profil saya untuk daftar akaun secara percuma dan terus mulakan simpanan emas hari ini dengan serendah RM100. Atau kalau tuan-puan ada persoalan tanya, boleh kontak saya di nombor ini untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun dengan lebih mudah. Akhir kata, macam biasalah, senang nak simpan emas.